30 hari, 30 soalan matematik. Ini adalah hari yang ke-12. Di sini adalah soalan insurance, guys. Korang tahu kan, bila kita beli rumah, kita perlu beli insurance untuk kebakaran. Okay, fire insurance. So, di sini ada storyline dia. Sangat panjang. Tapi cikgu nak terus buat dia punya soalan. Boleh? Okay, first of all, you kena fokus dekat this part. Boleh insurance. Okay, sebanyak RM350,000. Bagi co-insurance di mana 75 daripada nilai boleh insurance. Okey, dekat ayat ni pun kita dah tahu apa kita nak buat. Apa kita nak buat kat sini? Daripada tu kita darab dengan nilai boleh insurance tu di atas. So boleh tak kita letak dia punya jalan kerja kat tepi? 475 per 100 darab dengan 350,000 tu. Dapat 262500. Okey, ini adalah nilai yang di-insurance kan. Tapi kat dalam ni ada juga deductible. Deductible ni bermaksud kena bayar guna duit sendiri. Kena bayar sendirilah ni. Okey, kena bayar sendiri berapa? RM3,000. Okey, contohnya kalau rumah ini sudah terbakar habis, total loss lah, mengalami kerugian keseluruhan, total loss. Maksudnya tak boleh tinggal pun kat sini. Tak boleh repair pun, susah nak repair dah. Berapakah pampasan yang akan diterima oleh Puan Amy? Okey, ingat tak deductible tu RM3,000? Dan sekarang kita ada this amount yang kita dah insurance kan. So ingat, deductible tu apa? Kena bayar guna duit sendiri. Yang lain semua akan ditanggung oleh insurance company. So yang ditanggung tu akan dapat balik 259,500. Inilah jawapan dia, di mana Puan Amy akan terima. Siapa nak beli buku ni boleh beli sekarang untuk last minute study kerana dalam buku ni cikgu ada letak soalan dan jawapan together dan juga 16 tutorial video yang korang boleh scan QR untuk dapatkan tutorial video cikgu Debbie, di mana cikgu akan explain 14 soalan. Most of it is paper 2 question. And lagi 2 tu, cikgu masukkan SPM webinar yang cikgu buat last year untuk korang juga. So that korang boleh prepare yourself for your exam SPM. So boleh dapatkan, korang akan dapat lebih daripada apa yang korang bayar. So nak dapatkan boleh sahaja tekan back kuning ataupun DM.